Tok, bila sudah iqamat tapi ada sebilangan jemaah masih nak tunaikan solat sunat tahiyat masjid, hukumnya harus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi semayang lagi tahiyat masjid, hukumnya harus. Faham lagi? Yang tak bolehnya solat Jumaat. Solat Jumaat kalau mun terlepas tak boleh. Bila dah qamat kena tinggalkan. Kerana mun semayang nanti terlepas Jumaat haram. Okey? Tapi yang afdal bila sudah qamat tak payahlah tahiyat masjid, tinggalkan. Al-khuruj minal khilafi mustahab, keluar pada khilaf ulama itu lebih elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita semayang fardu. Nah, ada Bilal kalau geng dia mari dia tak qamat lagi. Nampak? Ni dia nak qamat dah, tengok geng dia relax dulu. Kalau tengok dia tak kenal, ni parti lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham tak? Janganlah macam tu. Nah, soalan seterusnya.